Bau hangit aku tak tahan weh. Sekejap guys. Bau hangit weh. Pulang dan Hasanah Iblis datang semula kalau kau selagi mampu ku bertahan. Pulanglah dan Hazan. Sekejap guys, saya tak nafas kejap guys. Saya tak boleh balik lagi guys. Saya tak boleh balik lagi guys. Tas kita tak capai lagi geng. Selagi tas tak capai selagi tu saya tak boleh berhenti. Sekejap guys, saya tarik nafas sekejap. Saya ambil angin sekejap geng. Busuk geng, hangit gila. Tak tahu guys. Tak tahu bau busuk. Bau busuk campur hangit. Salah aku hari-hari dia bau busuk lah. Semalam busuk, hari ni pun busuk. Azan, tak boleh guys. Saya kena masuk lagi geng. Saya tak kena kerja geng. Tas kita tak capai lagi geng. Tak apalah guys. Mungkin korang nak tengok saya masuk lagi. Sambil-sambil korang bantu gerakkan tas kita geng. Saya masuk balik guys. Terima kasih guys, terima kasih. Aku menggeretar Syah. Ya Allah. Siapa kau? Mana kau? Oi. Baik Wan. Mana? Selalu bukan kau selalu komen. Mana komen kau? Bagi tahu kat aku kau kat mana. Kita main macam tadi. Mari. Kenapa kau suruh aku balik? Bukan kau nak main tadi, kau yang nak main. Mari. Tunjukkan lagi kau kat mana. Suara dia macam sakit ni. Suara dia macam sakit. Aku mengaku aku kalah. Aku mengaku.
Azan. 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 Takbirlah. Bertakbirlah menandakan kemenangan. Takbir. Bertakbirlah untuk kemenangan kita. Bertakbirlah untuk kemenangan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والحمد لله رب العالمين. الله busuk masih ada lagi. Sakitnya. اللهم يشفيها اللهم يشفيها شفاء الله. Mana datang bau bunga melu ni? Mana datang bau bunga melu ni? Ya Allah, lega ya Allah. Lihatlah di hadapan, petiklah bunga yang di hadapan kau, lalu usapkan di dada. InsyaAllah akan berkurangan sakitnya. Kan? Asal tiba-tiba ada bunga? Tadi tak ada. Ke aku salah nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يشفيها يا الله.
Allahu Akbar. Bunga apa ni? Tapi wangi weh. Wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Aish, apa benda sekali? Oi, asal tak berhenti ni? Oh, lega. Tadi saya rasa ketat dekat dada ni. Saya rasa macam senak kat perut. Lepas tu dia ketat dekat dada. Oi, bagus juga. Bunga apa tu, geng? Bunga apa tu? Bagus bunga tu, weh. Dia punya bau dia wangi macam bunga meluh. Tapi tak tahu. Bukan bunga meluh. Bentuk dia bukan bunga meluh. Tapi dia punya bau dia tu macam bunga meluh. Sekejap guys. Saya ambil air sekejap. Alhamdulillah. Bau dia macam bunga meluh, tapi bunga senduduk Bunga senduduk memang orang berubat Memang buat berubat apa? Zaman nenek moyang kita pakai ni untuk rawat luka. Oh, untuk rawat luka. Sekejap guys, saya ambil air sekejap.
Ya Allah Rabbi, asal pada tadi lagi ni. Oi, baby, terima kasih. Thank you. Allah Akbar. Saya rasa geng, hari ni lah yang saya para paling sekejap. Saya rasa saya masuk sekejap je geng. Kita masuk pukul apa tadi lah? Kita masuk pukul apa lah? Encik, terima kasih. Bibi, terima kasih Bibi. Alhamdulillah. Pukul 1. Pukul 1. Pukul 1 Tak, yang start kita baca doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyuk, terima kasih. Pukul 1 kita masuk. Oi, sekarang dah kat pukul 3. Oi, lama jugalah. Lama jugalah saya parah geng. Dah dekat pukul 3. Oi, tapi aku tak boleh brain weh. Kenapa bunga tu Jap. Banyak benda yang saya tak boleh brain guys. Tak bunga tu geng. Bunga tu depan camp weh. Hilang macam tu je. Depan camp hilang macam tu je. Nanti jumpa. Muncul bersebab daus. Mungkinlah. Tapi itu guys, saya rasa kan kita maintain macam ni je lah geng. Kita masuk awal guys. Abang Jamal terima kasih. Kita masuk awal, kita habis awal. Semua orang dapat tengok. Kita masuk pukul 1 kan. Dulu pun saya masuk pukul 1 guys. Bunga senduduk digunakan untuk merawat memar angin dalam badan. Bakar satu kampung tadi. Pagi ni di area. Tak, bakar satu kampung. Bakar satu kampung. Tak, bakar satu kampung apa ni geng? Apa yang bakar satu kampung? Siapa-siapa boleh tak naik cerita balik? Siapa-siapa guys? Siapa-siapa yang follow daripada awal? Saya tak faham geng, apa yang bakar satu kampung? Sebab yang saya bukannya bakar satu kampung. Saya nampak ada satu kampung terbakar dekat dalam. Masa yang saya bangun tu kan, saya nampak ada satu kampung terbakar dekat dalam. Dia macam ada satu kampung, lepas tu terbakar. Bibi, terima kasih, thank you. Bibi, ya Allah ya Rabbi. Ada tak siapa-siapa yang boleh naik cerita geng? Abang Jamal ke? Kak Lah? Anybody geng? Panglima hitam yang bakar kampung tu Daus. Guys, siapa-siapa boleh tak naik kotak geng cerita? Saya tak faham geng. Apa yang Panglima hitam? Kak Ifah. Ui, Bibi terima kasih. Ya Allah Rabbi. Dizak
Daus dah pingsan kena serang tadi. Lepas tu jeng. Jeng. Guys, saya tak tahu geng. Saya tiba-tiba saya rasa sesak nafas kan. Time yang saya nampak mawas geng. Mawas besar gila. Mata merah geng depan saya. Ada makhluk halus masuk badan Daus berkuda perang. Ni kat dia kalau macam pengulas ni seorang je yang saya rasa yang dia boleh ngulas. Aneh cuba naik cerita. Tak, saya jadi confused geng. Sebab last kali tadi geng, yang masa saya sesak nafas, time tu saya tak tahu geng. Time tu saya gelap mata. Saya nampak ada mawas geng. Ada mawas besar mata merah duduk kat depan saya. Betul-betul depan. Betul-betul depan saya. Mana Ani? Ani tak ada. Dia malu lah hos. Alamak. Ada tak siapa-siapa yang boleh naik guys? Mana tahu siapa-siapa boleh naik. Viewers biasa pun tak apa geng. Korang boleh naik guys. Sebab saya jadi confused. Yang saya nampak tadi mawas. Bibi naik kotak cerita. Bibi boleh naik, siapa-siapa boleh, Bibi boleh naik kotak cerita tak? Tak, sebab yang saya nampak tadi last saya nampak ada apa? Mawas mata merah betul-betul duduk kat depan saya. Time tu saya dah sesak nafas. Saya bangun, lepas tu nampak macam ada satu kampung terbakar. Sudah naik kotak. Tengok dulu tali. Sekejap geng Guys, kalau kata siapa-siapa nak naik, bagi tahu geng. Kalau siapa-siapa nak naik, bagi tahu. Asal tiba-tiba ada bunyi? Okey, ya. Assalamualaikum. Salam. Dah sampai kat rumah dah? Ni Bibi bawa je sampai bawah. Okey. Alhamdulillah dah sampai dah lah. Dah. Dia macam gini. Dia bila dia komen apa tu orang cakap dia suruh host apa tu, dia bagi tahu yang host akan terperanjat bila nampak sesuatu. Apa yang host nampak? Tak nampak, dia macam mawas, badan besar, mata merah. Itu yang saya terus macam tiba-tiba rasa sesak nafas. Pada kami nampak jelmaan host. Nampak jelmaan apa? Kami jelmaan abang. Jelmaan sama macam rupa rupa abang.
bila abang pusing tu kamera tu, dia nampak jemaah abang sama juga macam hari tu yang abang nampak. Ingat tak? Macam abang pernah nampak jemaah yang abang orang cakap bila abang tercungap tu, terperanjat nampak abang punya klon. Okay. Okay, so bila abang pusing tu kamera tu, abang nampak jemaah kita ni, nampak jemaah abang. Itu yang abang terus tumbang. So bila abang dah tumbang tu, lama juga abang pingsan dalam berapa minit itu, dalam 5 minit itu abang pingsan tu. Adalah suara atuk tu beri salam. Lepas tu ada orang cakap tu, kita label dia sebagai panglima lah, yang yang took over your body for a while. Sebab suara memang bukan suara abang lah. Sekejap. Atuk datang. Atuk ke panglima? Lepas tu Atuk mula-mula datang. Lepas tu panglima yang take over. Panglima yang take over badan abang tu. Dia panggil panglima hitam untuk orang cakap tu take over your body lah, macam itu. Jadi dia yang macam tu gantikan abang punya para tu untuk selama lama juga dia gantikan. Untuk habis tu dia panggil dia akan musnahkan kampung itu. Sebab tu hos bau macam bau terbakar kan. Okay. Sebab dia dah panggil orang-orang untuk musnahkan kampung tu. Sebab tu hos nampak tak, hos nampak yang memang, ada memang kampung nampak, macam kenapa memang tak. Sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Memang korang nampak panglima tu dekat dalam camp? tak ada, kita tak nampak sebab dia POV memang abang tengah buat parah. POV tetap akan sama, dia memang tak nampak, cuma POV suara saja yang suara dia lah. Orang cakap dia lebih, orang cakap tu bukan cakap garau tapi dia ganas. Dia lebih ganas, dia suara abang juga tapi dia lebih ganas, dia lebih garau sikit, garang macam gitu. Tapi itu memang kita kita boleh tukar lah suara dia. Faham. Jadi maknanya ada benda lain yang datang menyerupai saya. Betul. Take over live saya ke, ataupun memang korang nampak dia dekat depan live saya? Dia memang take over live. Take over live? Betul. Oh, masuk badan. Tapi saya tak tahu, geng. Sebab saya tak tahu, sebab saya ingat saya tercekik. Macam saya tercekik, lepas tu saya bangun. Saya bangun terus saya nampak kampung. Ada nampak satu kampung yang terbakar dekat dalam hutan. Dekat Merah Putih. Hanya suara panglima saja, suara panglima nak pergi perang. Ya, betul. Masuk badan Daus. Oh, maknanya benda tu masuk dalam badan saya. Betul. Okey, faham. Lepas tu bila dah habis selesai semua, dah ada diorang semua dah, kampung tu semua dah terbakar tu, abang tumbang balik, baru abang sedar, baru abang nampak kampung tu. Jadi maknanya kampung yang saya nampak terbakar tu memang betul-betul ada lah, memang betul-betul terbakar. Sebelum tu memang korang dah tahu kampung tu dah terbakar. Betul, sebab kita dah dengar dah suara diorang perang kampung tu. Suara dia seorang lah. Ada ramai yang suara-suara yang macam orang tiap perang, suara orang perang. Oh, ramai orang. Ramai orang yang berlawan di dalam kampungan itu. But kita tak nampak lah, kita cuma dengar saja yang kampung tu diserang. Lepas selesai tu semua, abang berjalan lagi, baru abang jatuh, baru abang sedar, baru nampak. Gitu lah. Ya. Baik, faham. Kami dah keluarkan footage, jadi kepada semua yang nak masuk dalam eksklusif, kami boleh saja DM moderator, nanti kami akan keluarkan footage. Ni kita pun ada suara kuda. Tadi abang pernah tak dengar tadi suara kuda?
Dengar tak suara kuda tadi? Macam ada suara kuda, tapi Ya. tak tahu datang dari mana. Ya. Korang yang siapa yang nak masuk tu korang boleh DM moderator, ada Kak Mau Putih, Isa, Alia and Bibi. Yang siapa yang nak masuk boleh sahaja DM kami. Nanti kami akan orang cakap berikan details. Nanti kami akan keluarkan footage di situ lah. So guys, Okey. kita ada dengan tu. Sebab saya pun tak sempat tengok lagi. Okay Bibi, terima kasih Bibi. Okay, Bibi turun dulu Baik. Okay. Assalamualaikum. Salam. Kuda tu milik Panglima Hitam. Tak apa guys, saya baca saja komen korang. So saya tengah susun balik geng. Saya tengah susun balik macam mana dia punya turutan dia. Jadi maknanya apa yang korang cerita ni, maknanya berlaku sewaktu saya jatuh tu ke ataupun macam mana. Saya nak tanya korang, saya pengsan ke memang saya jatuh lepas tu saya bangun balik? Sebab saya rasa, apa yang saya rasa, saya jatuh dan saya tercekik. Masa tu saya susah nak bernafas. Lepas tu saya bangun balik. Lepas tu saya terus bangun. Saya bangun balik. Sebab tu saya kata benda tu berlaku dalam keadaan sekejap saja. Pengsan, dah jatuh tak sedar. Pengsan. Atul, thank you. Oh, pengsan. Saya rasa macam saya nak habis nyawa geng. Saya punya pernafasan saya melekat tau. Melekat macam ada satu benda yang melekat dekat tekak saya, yang saya memang struggle untuk bernafas. Yang tu yang saya rasa. Dia rasa sekejap je. Lepas tu dah okey, saya bangun balik. Allahu Akbar. Okey. So saya dah faham geng. Saya dah faham. Jadi maknanya yang korang cakap atuk lah, panglima lah, time saya pengsan tu lah geng. Time saya pengsan tu lah. Tapi Baik Wan tadi masuk tak dalam komen? Baik Wan ada tak dalam komen? Saya tak tengok komen tadi guys. Baik Wan hangus. Dia mengalah. Last Baik Wan cakap, jangan kau datang lagi ke sini kerana kampung aku dah terbakar, aku dah kalah. Baik Wan dah terbakar lah. Baik Wan dah terbakar lah, sama macam orang kampung sana terbakar di Panglima Hitam.
Okay. Kopi O, terima kasih. Terima kasih. Tak apa guys. Walaupun saya tak tahu 100% apa yang ini geng, first time guys. Saya tak tahu 100%. Korang yang explain kat saya apa yang jadi. Saya tak tahu guys apa yang jadi. Saya tak tahu apa yang jadi. Tapi satu benda yang saya rasa paling ajaib malam ni pasal bunga tu geng. Bunga tu tak ada tau. Saya dah tengok dekat depan memang tak ada. Tiba-tiba saya tak tahu kenapa macam tiba-tiba depan tiba-tiba ada bunga kat depan mata. Lepas tu hilang balik. Hilang pun betul-betul kat depan mata. Tiba-tiba hilang. Hilang macam tu saja. Betul kan, saya memang itu yang saya rasa pelik kan sampai sekarang. Tak apa guys, kejap lagi saya tengok balik kat dalam group tadi. Esok siang saya live, esok siang saya live. Okay, insyaAllah kita boleh elaborate balik geng apa yang jadi. So korang tunggu besok geng. Saya tak larat guys. Dada saya sakit. Saya tak larat gila geng. Guys, boleh tak geng saya nak minta kepada korang malam ni, boleh tak guys kalau saya nak end live, saya nak end live dulu. Besok siang kita live balik. Mungkin insyaAllah kita akan elaborate balik guys apa yang jadi. Saya tak larat gila geng. Saya tak tahu kenapa. Badan saya rasa letih gila. Tapi yang sakit dada tu dah hilang. Lepas pada saya sendawa banyak kali tu kan hilang guys, alhamdulillah. Cuma rasa letih badan tu lah. Tak tahu badan saya jadi kebas geng. Korang pernah tak rasa macam badan korang jadi macam tiba-tiba badan korang jadi kembang? Korang pernah tak macam rasa macam badan korang tiba-tiba jadi kembang? Lepas tu dia jadi macam kembang, korang punya sendi semua jadi keras. Dia jadi macam tu. Terima kasih guys kepada korang semua guys yang membantu. Besok insya-Allah kita akan live. Tapi mulai pada hari ini geng, saya nak beritahu kepada korang semua, yang saya nak announce kepada korang semua, mulai hari ini hinggalah seterusnya kita akan live awal guys. InsyaAllah paling awal yang saya boleh live pukul 11 kita akan live. Kita akan masuk dalam jam pukul 1. Tapi make sure geng, sebelum pukul 1 task kita dah capai 40%. Lepas tu kita terus masuk geng macam tadi. So kita masuk pukul 1 tu saya rasa timing yang okey lah geng untuk kita masuk. At least semua orang boleh tengok. InsyaAllah. Sama-sama Daus malam ni memang mantap. Terima kasih banyak man. Terima kasih. Jadi guys, saya gerak dulu geng. InsyaAllah kita jumpa besok. Terima kasih. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa yashkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kita jumpa besok insya-Allah. Terima kasih kepada semua supporters, viewers, gifter, moderator yang membantu pada malam ini yang ada dalam live. Terima kasih guys. Allah saja yang dapat balas sebaik korang semua geng. Saya gerak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Leave you all geng. Bye guys.